Ketidakpuasan hati terhadap kesesakan lalu lintas ketika pelaksanaan solat Jumaat dipercayai menjadi punca seorang individu bertindak mencetuskan kontroversi berkaitan Surau Taman Seraya, Ampang. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kahar berkata, siasatan awal mendapati tindakan suspek adalah bersifat individu dan tidak melibatkan sebarang pengaruh luar. Menurutnya, lelaki tempatan berusia 46 tahun yang tidak bekerja itu telah ditahan pada Ahad dan kini direman bagi membantu siasatan lanjut. Berkaitan isu Surau Taman Seraya di Ampang, tangkapan telah dijalankan dan suspek kini sedang ditahan riman. Siasatan awal mendapati tindakan suspek lebih tertumpu kepada ketidakpuasan hati ekoran kesesakan lalu lintas yang berlaku, contohnya semasa solat Jumaat dilaksanakan, katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor pada Selasa.